Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatih Al-Fidausi bin Muhammad Hafizan melaporkan untuk channel TV PSS SK Setia Alam. Hari ini Jumaat 1 Disember 2023 bersamaan dengan 17 Jamadil Awal 1445 Hijrah akan berlangsungnya Majlis Perasmian Surau Ar-Rahman Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Majlis perasmian ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Muhammad Fahmi bin Fengah, iaitu Esko Agama dan Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor, pada jam 6 petang nanti. Pada pagi ini, guru-guru, jawatan kuasa PIBG serta para ibu bapa kaki tangan sekolah bersama-sama bergotong royong untuk menyediakan menu makan malam nanti. Di mana malam ini juga akan diadakan solat hajat, solat maghrib dan isyak berjemaah di surau. Seperti yang penonton lihat di rumah, di belakang saya terdapat guru-guru yang sedang menyediakan pelbagai makanan untuk malam ini. Jom kita tinjau aktiviti ruang yang dilakukan oleh guru dan ibu bapa. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Bahaki. Jom kita dengar apa yang Cikgu Bahaki kata. Jom. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Cikgu, apakah penyediaan daging lembu pada hari ini? Okey. Untuk perasmian surau, pihak warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam telah menumbangkan seekor lembu dan ini kami tengah melakukan persediaan. Apa yang kami potong sekarang ni adalah bahagian organ lembu. Daging telah pun selesai dibasuh dan sebagainya lah. Selain pada kita menumbangkan seekor lembu, kita juga tumbangkan seekor kambing untuk dimakan pada waktu tengah hari nanti. Okey. Apakah menu yang akan dibuat oleh daging ini, Cikgu? Menu yang akan dibuat adalah menu yang sangat special dan juga sangat dekat dengan kita orang Melayu, iaitu menu gulai kawah. Ya. Yeah. Okay, terima kasih Cikgu kerana sedia terima ramah. Bersama saya sekarang ialah pula tukang masak atau dikenali sebagai Pak Din. Jom kita tanya Pak Din apakah ramuan yang diperlu buat untuk masakan ini. Jom. Ke Pak Din. Ya. Boleh tak saya tanya apakah ramuan untuk buat makanan ini, menu makanan ini? Ramuan ke apa ni? Bahan-bahan. Bahan-bahan untuk buat kari kambing. Kari kambing kita pakai serbuk kari lah. Serbuk kari, tapi sebelum serbuk kari tu kita kena tumiskan, panaskan minyak, tumiskan. Kita blend bawang besar, halia, bawang putih. Kemudian kita panaskan minyak. Lepas panaskan minyak, kita masukkan rempah 3 sekawan. Kulit kayu manis, bunga lawang. Dan dia ada itu, masukkan bawang halia yang kita blend tadi. Dia ada kekuningan, baru kita masuk rempah kari tadi. Kita macam ni, adik tengok sini. Adik tengok sini. Ini adalah tadi yang kita dah tumis rempah tadi. Tadi tu kita tumis rempah. Rempah ni dah masak, biar betul-betul masak supaya kita punya gulai nanti dia susah basi. Kalau kita benda ni kita tumis tak masak, gulai kita tak boleh tahan sampai besok. Kalau betul-betul tumis ni masak, sampai insya-Allah sampai esok boleh tahan lagi, gulai tak basi. And then dah masak macam ni, kita pun masuklah daging macam ni tadi. Ambil daging yang kita dah bersih, masuk dalam ni. Tunggu daging ni hampir masak, last kali baru kita masuk santan. Masuk santan, nanti dah keluar minyak, dah masak. Cukup rasa manis, masin semua cukup, boleh hidang. Okey. Terima kasih Pak Din. Sekarang pula bersama saya Encik Zairul MRD YDP PIBG SK Setia Alam. Jom kita tanya Encik Zairul apakah yang sedang dilakukan olehnya.
Hai Encik Zairul. Boleh saya tahu apa yang Encik Zairul sedang lakukan? Hari ini kita ada menu special untuk stesen ulam-ulaman dengan kita ada buat pecal, makanan tradisi orang Jawa. So sekarang ni saya tengah bancuh kuah kacang atau kuah pecal. Nanti kita akan makan dengan ni lah, dengan ulam-ulam yang ada ni. Ada kacang panjang, kangkung kita dah celur, lepas tu ada daun pucuk ubi, ada lagi sayur-sayur yang kat sana yang anti-anti tengah potong tu dah. Jadi untuk tengah hari kita ada ulam dan pecal, dan malam nanti pun kita akan ada ulam-ulaman juga. Semua ulam-ulam yang ni lah berkhasiat untuk semua. Okey, terima kasih Encik Zairul kerana sudi ditemu Rama. Sama-sama. Jom. Assalamualaikum Puan. Saya nak tanya Puan tengah lakukan apa? Okey, sekarang ni kita tengah merebus pucuk ubi. Di mana pucuk ubi ni kita kena basuh dulu. Lepas tu kita kena masak sampai dia lembut. Okey. Dan lepas tu yang ni kita akan buat nama dia pecel. Pecel. Di mana kita akan makan dengan kuah kacang. Okey, pernah makan tak? Belum. Tak pernah makan. Okey. Nanti kena cuba tengah hari nanti. Okey? Terima kasih Puan. Sekarang kita boleh lihat bersama cikgu-cikgu di sini, iaitu Cikgu Saza, Cikgu Mazlina dan Cikgu Idayu sedang memotong limau nipis untuk dijadikan sambal belacan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sekarang tengah buat apa ni? Okey, sekarang ni Ustaz dengan Ustaz Fadil sedang cuci perut tebal. Untuk cuci perut tebal ni kita kena buang dia punya kawasan hitam-hitam dia ni sampai jadi putih. Jadi cara dia satunya kita kena masukkan kapur lah. Kapur ni kapur. Kapur untuk kita bersihkan dia. Okey, pada okey nanti barulah kita rebus dengan periuk untuk bagi lembut. Macam ni okey ni. Itulah yang Ustaz tengah buat sekarang. Berapa lama kalau nak bersihkan semua ni? Dia bergantung kepada macam ni. Mata kepada kuantiti kapur. Kalau kata kita letak banyak kapur, maknanya sekejap lah kita boleh terus cuci lah. Tapi kalau kita letak sikit, maknanya kena lama lah, ambil masa lama lah. Paling-paling pun 1 jam lah kita rendam dia, sehingga dia boleh kita guna pisau ni, contoh macam ni. Ni hitam kan? Dia boleh hilang macam ni. Maknanya dia boleh terus cuci ni. Kita buang-buang ni, kemudian kita terus cuci. Itulah maknanya proses membersih perut ni agak lama lah proses rumit dia dan rumit. Tapi makan sedap lah. Nak buat dia susah, agak rumit, tapi makan sedap. Ni. Okey, itu saja. Sekian. Saya Ustaz Fadil, saya Ustaz Abdullah. Sekarang saya bersama dengan Encik Muhammad Salim bin Ali selaku penolongan dan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Cikgu, boleh saya tanya satu soalan? Cikgu, boleh cikgu ceritakan suasana pada pagi ini? Baik, terima kasih kepada penduduk ramah pada pagi ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk aktiviti rewang yang bersempena dengan perasmian surau baru Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Konsep rewang ini ditetuskan oleh guru besar di mana ia mengimbau kenangan lama yang sudah lama agak kita lupakan, dan pada hari ini konsep rewang itu dapat dijelmakan semula dalam majlis perasmian surau Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Okey. Terima kasih cikgu kerana sudi ditemu Rama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dah hampir selesai majlis rewang untuk kenduri perasmian surau dan solat hajat tahun 6. Alhamdulillah dengan izin Allah ramai yang hadir, termasuklah barisan PIBG, komuniti, Balai Polis Setia Alam, ibu bapa, ada guru-guru serta staf, dan kita nampak aktiviti rewang yang dah lama ditinggalkan oleh masyarakat kita ni, bila kita adakan balik sangat-sangat meriah dan merapatkan silaturahim antara warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Dan kita doakan semua yang kita rancang dapat berlangsung dengan baik. Pada malam ini selepas perasmian surau kita akan adakan sedikit jamuan untuk semua warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Alhamdulillah. Terima kasih.
tahniah kepada warga SK Setia Alam. Semoga dengan adanya surau baru ini akan memberi lebih manfaat kepada kita semua. Saya Fatih Alfidausi bin Muhammad Hafizan, Andromeda Channel TV PSS SK Setia Alam. Jumpa lagi. Cak nak kebat SK Rasa Hebat. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Jika saya bertanya satu soalan, Boleh, silakan. apakah harapan YB kepada SK Setia Alam khususnya kepada murid-murid dengan adanya surau baru ini? Okey, baik. Saya berharap murid-murid akan menggunakan surau yang baru ni untuk bermula mengenali program-program di surau, mendekati surau, jaga surau. Dan saya rasa semangat ni perlu dipupuk daripada awal supaya kita menjadi manusia yang lebih berguna, yang sayang mendekat dengan surau dan masjid, dan di samping itu menjadi pelajar yang baik insya-Allah untuk menjadi manusia yang lebih seimbang. Terima kasih YB kerana sudi ditemu ramah. Sama-sama. Selamat berjaya. Okay, alright.